Okey. Nasib baik aku tak syik dengan dia. Kalau tak dengan aku sekali sendu. Balaskan untuk ni. Untuk Dengar. Belagak sangat tu. Dengar tu. Najla menyala. Kesan Ifan baru dapat naik sikit dari tempat asal semula. Dari tempat asal lagi. Dengar lah dulu. Okey, dengar sini Syafi. Okey. Kau tak. Syafi punya sampai Alif kena JJ untuk kita. Malah aku nak JJ je tak ada tu. Okey. Alright. Jadi kedua-dua dah ada malah tak ada? Ada lagi. Ada lagi. Okey. Ya, sebabkan dua-dua ni macam kerek sangat, saya ada sikit lah kan. Okey. Daniala sepi. Apaan tu? Fikir duduk sebelah dorang ni boleh dapatkan FIP. Lupa. Dorang ni sama level dengan ship PP. Dia dah buat house tour. Itu dia. Sungguh sakit sekali. Inilah dia memang mulut puaka dua ekor ni. Memang mulut puaka. Tidak ada apa-apa modal daripada Daniala. Sayang sebenarnya. Kalau kau lawan sedap ni. Saya nak balas kat Syami. Okay. Syami suka tengok Big Ten. Sendu-sendu kami pun, at least kami rajin post konten. Yelah, mestilah kena post konten. Jual luar tak masuk. Okey, itulah dia daripada Syafi dan juga Daniala. Sungguh pedas. Sungguh berapi kali ni. Saya pula takut dengar benda ni. Tapi tidak mengapa. Jadi kita bincang dulu dengan juri. Aku rasa tak perlu bincang dengan juri. Aku rasa tidak perlu berbincang dengan juri. Tak perlu bincang, tutup komen je. Dan pemenangnya adalah antara Daniala dan Syafi. Pemenangnya adalah Syafi. Okey. Sekarang ni mata dua berbalas satu. Dan kita tengok seterusnya di antara Farmira menentang Siti